Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung untuk siri yang ketiga. Kita akan lihat bagaimana fungsi behavior tu. Kita dah masukkan data. Kita ada 5 kat sini, table. UX tadi kita dah buat untuk e-pengurusan ni. Okay, ni menu dia. Ni baru menu untuk menu utama dia, e-pengurusan. Kita nak bila kita klik pentadbiran, dia akan pergi pada unit pentadbiran. Okey, so kita pergi dekat behavior. Okey. Ni kita delete dululah. Delete, ni pun kita delete. Okey. Cikgu klik new action. Create a new action. Dia katalah action utama ni ke menu utama. For record of this data, menu utama. Okey, dekat sini, do this ni. Do this kat sini kita ambil go to another view within this app. Maksudnya kita klik tu dia akan pergi kepada, dia akan paparkan apps yang ada dalam kita punya aplikasi ni lah. Bukan di aplikasi lain. Okey, so target kita, link to view, tajuk. Kenapa tajuk? Sebab kita punya ni, bila kita klik tajuk pentadbiran, dia akan pergi dekat pentadbiran ni. Dekat tajuk pentadbiran ni. Dia akan pergi sini. Bila kita klik menu kurikulum, dia akan pergi dekat tajuk kurikulum. Itu maksud dia. Okey, link to view tajuk. Kita save dulu. Kemudian kita buat lagi. Yang ni ke UX. Ke UX utama. UX tu yang ni lah. Ke bahagian pengurusan ni, pergi kat sini ni. Bila kita klik saja pengurusan, akan pergi dekat menu pengurusan. Okey, ke UX utama. Table, menu. Okey, yang ni kita ambil go to another view within this app. Target, link to view juga, tapi kita ambil UX. Save. Okay. New action lagi. Yang ni ke menu app. Kenapa ke menu app? Katalah dekat kita punya kurikulum ni, kita ada buat satu lagi aplikasi. Maknanya kita bukan buat pengisian di sinilah. Kita ada aplikasi lain. So aplikasi lain tu, kita kena buat jugalah supaya bila kita klik, dia akan pergi ke aplikasi tersebut. Okay, do this ni. Do this, kita ambil go to another app sheet app. Target, link to app, apps. Dia bergantung kepada cikgu punya. Kalau cikgu eja yang ni APPS, so sini pun kena APPS. Jangan APP pula. Okay, save. Save. Okay, satu lagi kita nak tambah untuk behavior. Ada 4 situ ya. Okay, yang ni link to all menu. For this record, menu utama. Okay, yang ni cikgu kena ambil group execute a sequence of actions. So action ni apa? Pertama kita ambil URL. Kita ikut yang ni. URL, app, UX, tajuk. URL. Lepas tu app, UX. Okay, save. Selesai yang ni. Ini baru menu utama ya. Okey, kita klik bahagian UX. Kita tengok. Cikgu scroll down bahagian e-pengurusan tu, menu utama e-pengurusan. Okey, ini kita dah isi. Yang ni tajuk, ini subtitle. Cikgu klik dekat bahagian putih, nampak tak tu? Okey, putih tu. Ke menu utama ni cikgu tukar kepada link to all. Link to all. Kita save. Kita tengok kejadiannya.
Hasilnya, kita klik pentadbiran. Oh, dia tak pergi. Okay, klik pentadbiran. Oh, dia tak pergi ni. Okay, kita tengok dulu dekat UX. Okay, so dekat UX kita baru ada e-pengurusan. Yang ni biar, yang bawah ni dia auto je memang ada, jangan usik. Ini auto je. Kita kena tambah lagi satu UX. Ni baru primary view, baru e-pengurusan. Okay, kita kena tambah lagi satu view. Create. Ni, yang ni kita ambil pentadbiran. For this data, pentadbiran. Yang ni pun cikgu ambil card. Cikgu ambil list. Yang ni kita ambil tajuk. Yang ni kita ambil penerangan. Okey. Okey, kita ambil card. Yang ni kita ambil tajuk. Yang ni kita ambil penerangan. Okey, yang ni UX. So UX untuk pentadbiran. Baru kita buat di e-pengurusan UX untuk pentadbiran. Bila kita dah buat UX untuk pentadbiran, so kita klik pentadbiran, dia akan kena ke menu kan, dia akan pergi ke menu. Okey. Yang tu kita akan buat behavior. Tadi behavior untuk menu utama ya. So kita tambah satu lagi.